Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin kongsi topik berhubung bahasa Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa perkataan yang kelihatan sama tetapi sebenarnya ia memberi makna yang berbeza. Sebagai contoh untuk video kali ini saya ingin ketengahkan dua perkataan, yaitu perkataan al-jisim dan al-jasad. Perkataan jisim dan jasad disebut di dalam Al-Quran. Dan perkataan jisim dan jasad diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, sebahagiannya menerjemahkan dengan makna tubuh badan. Mari kita lihat satu persatu. Perkataan jisim antaranya disebut di dalam suratul Baqarah pada ayat yang ke-247, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut wazadahu bastatan fil ilmi wal jisim. Wal jisim. Saya letak perkataan jisim di dalam kotak berwarna merah itu supaya kita mudah untuk kita menganalisisnya. Jika kita lihat pada terjemahannya, diterjemahkan dengan makna tubuh badan. Jisim dengan makna tubuh badan. Manakala perkataan jasad antaranya disebut di dalam suratul Anbiya pada ayat yang ke-8, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut wa ma ja'alnahum jasada. Jasad disebut. Dan bila kita melihat kepada terjemahannya, diterjemahkan dengan makna tubuh badan. Perkataan jisim dan jasad dua perkataan yang berbeza. Dengar bunyi pun sudah tahu beza dan ejaannya pun berbeza. Tetapi diterjemahkan dengan makna yang sama. Jadi apa perbezaannya? Okey. Perbezaan jisim dan jasad menurut Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam bukunya Lataif Quraniyah, beliau menyebut al-jisim di dalam Al-Quran dia merujuk kepada tubuh badan yang masih hidup. Manakala al-jasad di dalam Al-Quran dia merujuk kepada tubuh badan yang tidak bergerak ataupun tubuh badan yang telah wafat. Itulah perbezaan makna bagi kedua kalimat tersebut. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Apa faedah yang kita boleh ambil daripada video kali ini? Pertama, kita hendaklah berusaha memahami Al-Quran tidak sebatas terjemahan. Maksudnya kita hendaklah berusaha memahami Al-Quran secara menyeluruh. Yang kedua, kita hendaklah juga berusaha untuk mengetahui, memahami dan merasai ketinggian, kehalusan dan kesenian bahasa Al-Quran. Kerana perkara tersebut bila kita mampu merasainya, ia akan memperkasakan iman dan ketakwaan kita kepada pemilik Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya juga kita perlu juga mendalami ilmu bahasa Arab sedikit sebanyak, kerana ilmu bahasa Arab sangat berkait rapat apabila kita hendak berusaha memahami Al-Quran. Jadi saya ajak diri saya sendiri dan juga sahabat-sahabat semua, marilah kita belajar bahasa Arab. Kerana itu kan bahasa Al-Quran. Jadi sekian, wallahu ta'ala alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.